Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, tu akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit tenaga analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So malam tadi ataupun market semalam kita tengok ada dua kenaikan dan Bitcoin juga berlaku sikit kenaikan, gold berlaku kenaikan, silver juga berlaku kenaikan. So kenapa berlaku kenaikan ni? So kenaikan ni macam tengok macam you dekatkan sebelum ni dah dijangkakan akan ada berlaku sikit short pump untuk di ketiga-tiga coin, ketiga-tiga market ni, mostly untuk Bitcoin, aku kata untuk di gold dan silver, mostly gold dan silver, tapi macam cakap kan nanti akan tengokkan untuk short term dan long term. So tanpa masa ini adalah coin market cap. So total market cap kita tengok increase, seingat tu semalam adalah 2.2 something. So hari ni 2.36 trilion. So kenaikan sama banyak hampir 7% iaitu 6.47%. So harga semasa untuk Bitcoin semalam 66,000 ataupun paling lower dia drop 64 tak salah tu. So pagi ni kita berada di 68,300 lebih. So kenaikan 6.56%. Ethereum daripada 1,800 hari ni naik balik ke above 2,000, $2,077. Naikkan 11%. So tengok yang paling naik banyak untuk kripto, Polkadot 33%. Lama tengok Polkadot naik 3%. Kita akan tengok sikit dia punya chart kenapa sampai naik 35%. Filecoin 22%, Near 23%, APT 22%, Uniswap 22%. So banyak yang naik almost hampir 15% ke atas. So agak menarik untuk market semalam. So nanti kita tengokkan satu persatu. So tanpa masa langsung kita pergi ke Bitcoin dulu. So untuk di Bitcoin kita tengokkan kenaikan semalam adalah yang ni. So walaupun kita ada bearish ni, tapi macam juga akan kita masih lagi tak dapat point yang tepat untuk ambil atas ini ataupun lower ni. Temporary je hanya ambil yang dua ini saja, tapi ini pun tak valid sebenarnya untuk ambil. Macam tu kan mention kan sebelum. So kali ni kita ada support. So support ni price yang ni tak touch, sini tak touch, so tak berapa nak valid nak ambil. Selalunya paling valid antara tu ambil adalah kita ada low, kita ada high, kita draw support dan ini adalah supportnya. So sebaik saja price touch support dan berlaku bounce, itu adalah bermakna consider first valid point untuk kita ambil sebagai kita punya channel. Now kita draw macam ni dan kita akan tengok juga middle channel dia dan anda akan tengoklah bila channel tu valid ataupun channel tu solid ataupun lebih kukuh, kita akan tengok dia akan ada support resistance, breakout sini, huge naik, kemudian naik balik support, consolidation, drop bawah, naik resistance, drop bawah. Daripada ni sampai naik atas sampai kawasan ni dia berlaku sikit stop selepas huge bounce. So itu bermakna currently channel ni adalah channel yang Zul akan monitor. So ini dah Zul akan delete support tu. So kita ada draw juga ni, Zul ada draw kat satu trend line ni, yang mana trend line ni expectation untuk kuartal bullish kena Bitcoin naik lagi, so align dengan kawasan ni. So untuk short term macam juga akan tak mengejutkan untuk gold ataupun untuk Bitcoin naik sampai at least above kawasan ni dan kita memang akan ada kawasan ni. Ni adalah 4 hours, draw ni 4 hours. So kalau tengokkan di daily anda akan perasan satu tempat demand, kawasan demand iaitu ni. Kita ada huge red candle ni. Kita ada banyak beberapa hari, seminggu lebih, 2 minggu lebih red candle ni. Kemudian kat sini ada satu green candle. So ini adalah sebagai kita panggil kawasan demand, yang mana expectation untuk Bitcoin boleh datang untuk test kawasan ni. Dan kalau ikutkan kat mana kita punya kawasan resistance untuk temporary ni, so kita akan last high daripada kawasan ni, last low ni. So kita ada resistance dalam 73 dan 73 ni kalau bot ni kan, kita draw kita ada dalam 73. So tak naklah drop banyak-banyak sebab kita dah ada trend line 73 ni. So now kita punya resistance adalah 73. So untuk jangkaan tu adalah untuk resistance akan ada keluarkan at least 73. Kita tengokkan macam mana momentum tu ada. Cumanya kalau tengokkan price chart ni adalah continuous apa maksud, nanti tu akan delete dulu yang ni. Tu nak letak kecil aja untuk menandakan daily kat sini adalah oversold. Okey, apa kita tengok kat sini adalah price buat high low, RSI pun buat high low. Tu tiada pergerakan bullish sebenarnya. So meaning expected adalah price adalah buat consolidation sebelum another drop. Itu yang tu mention kan. Dan kalau ikutkan dalam awal minggu itu pun sama. Dia mentionkan benda sama, iaitu expectation untuk Bitcoin akan ada sideways kawasan ni.
So paling tinggi dia boleh naik adalah mostly dalam kawasan 80 ataupun kawasan demand kawasan ni. So untuk short term tak mengejutkan untuk tengok Bitcoin melakukan peningkatan untuk kenaikan untuk di Bitcoin. So untuk hari ni ada tak momentum untuk naik? So untuk hari ni kalau ikutkan ni apa hari Khamis, kita dah masuk untuk hari weekend. So RSI di daily masih ada momentum untuk naik. Stock RSI pun dah kali skip middle, so ada momentum naik. So tak mengejutkan untuk berlaku kenaikan. Cuma kita tengok untuk hari ni 4 hours. 4 hours kalau ikutkan RSI dah berada ni untuk overbought, stock RSI pun dah berada overbought. So kalau nak berlaku kenaikan, at least stock RSI ni perlu berada di oversold. So hari ni kita expected untuk kita dah tempuh resistance selepas kenaikan semalam. So sekarang ini adalah kawasan resistance. Seperti mana resistance ni. So ni support, breakout support, resistance. So expectation untuk hari ni kemungkinan akan ada seed drop untuk retest balik dalam minor 65. So retest 65, RSI kembali balik area oversold, stock RSI berada oversold. Macam kita akan tengok balik momentum untuk breakout yang ni. So at least pergi kalau paling tinggi juga kan dalam 73 ataupun near kawasan ni. Tapi dia masih lagi tak lari daripada dia punya kata bearish target ataupun bukan bearish target, bearish pennant ni. Bearish pennant, bear flag untuk kita tengok untuk price next drop ada kawasan ni. Ni dia akan naikkan juga dekat daily. Untuk daily tu ini. Yang satu lagi anak panah ni pun kita nak tengok dekat daily. Okey, so ini kita tengok chart daily. So ini adalah chart daily yang mengatakan expectation kita boleh drop lagi. Cumanya buat masa ni sama seperti mana kita tengok kawasan ni. Kita dalam falling channel. So falling channel adalah bagus untuk Bitcoin. Yang mana falling channel adalah reversal pattern. Cumanya sampai kita breakout lah. Cumanya untuk dalam short term ni kita tengok ada lagi bear flag dan next bear flag. Dan bear flag ni pun sebenarnya masih lagi belum close ataupun naknya dah sampai kalau ikutkan nanti tu akan draw satu kat sini, kita boleh draw satu panel lagi. Something yang ni. So yang ni last high to last low, point of breakout. Okay, dah sampai kawasan ni. So yang ini kenapa dia ada lower ni dah tak sampai, so expect yang ni kita boleh ambil. So yang last high ni to last low ni, point of breakout. So kalau anda tengok adalah semuanya dah sampai target. So ni dah sampai target. So next target untuk bear flag kita monitor adalah yang ni, yang to draw ni. Dan kalau ini kan untuk short term saja yang ni. Tapi kalau ikutkan target betul lah last high ni to last low ini, point of breakout dia adalah something. So mungkin price akan sideways, mungkin naik sampai dua target. Okay, dia akan letak dekat low bawah ni lah. Sebab apa kalau ikutkan yang ini ni tu, kita tengok yang ni almost dekat kawasan ni. So hari ni kalau almost dekat kawasan ni dan kita ada kawasan demand kawasan ni, so plus mana dalam kawasan ni lah, jangan dalam 78 near tu 80. So tu letak ada area, mungkin kita boleh draw panjang lagi. Kita tengok kan. Okay, something macam ni. So kita letak ni. So ni lebih pada untuk kita akan tengok lebih prepare untuk next movement. So ini adalah punya jangkaan. So kalau ikutkan pergerakan wave, nanti dia akan tengokkan. So yang kelima. So yang kelima selalunya tak apa, sama ni lah. So expectation ni something macam ni. So 5 wave dan nanti kita akan ada ABC lah. ABC tu tak main ingat, tapi consider macam tu. ABC sama ABC correction ataupun ABC continuous. So kita akan tengokkan nanti. So consider expectation untuk Bitcoin drop at least ke 50 ataupun area kembali balik dalam drop bawah sikit 50. Ni 60. 60 so expect dalam plus minus lah 50 lah. Kita expect untuk Bitcoin next drop untuk expectation. Kita tempoh RSI di daily kembali balik oversold. So itu adalah analisis untuk Bitcoin. So yes, untuk short term menarik untuk Bitcoin berlaku sikit kenaikan, dan tapi untuk long term so masih lagi nampak untuk bearish ini adalah price masih lagi dalam downtrend dan structure-nya adalah masih structure bear flag, yang mana expected at least Bitcoin boleh naik sampai 77, 70 hampir near 78, dan expected sebelum kita ada another drop. So itu kita akan tengokkan nanti. Unless kita tengok Bitcoin start buat lower low
RSI buat start high low. So itu tanda-tandanya dia bukan nak buat bear flat lah, dia buat reversal pattern. Reversal pattern tu boleh jadi price naik sampai atas. Naik sampai mana? So kalau dapat data bullish kat bawah tu adalah daripada kita boleh last high to last low. So kita ada resistance. Update resistance kita ialah yang ni. Dengan current high yang ada, last high tu langsung 120. Kita ada high Bitcoin 126,000. Low sekarang kita berada di plus minus 60,000. Itu akan letak kat sini. Okay, kita ada low adalah 60,000. So 60,000 kalau ada bounce, dan bounce itu kalau macam ni lah, kalau kita dapat sini lah, semak pula cat kat sini kalau tak. Tak lah. So yang ni pun tu tak nak tahu lah, kita monitor dekat 4 hours saja. Okay. So yang ni lebih clear lah, lebih clean kat sini. Kita tahu price Bitcoin boleh naik mana dalam kawasan ni. Kemudian kalau 4 hours kita tengoklah median breakout yang ni, dan temporary untuk short term dengan RSI macam ni, kemungkinan price akan ke support dulu, last high to last low ini. Kita ada minor support. So price boleh drop balik dalam support ni untuk minor, untuk short term, sebelum kita sebarang kenaikan balik untuk di Bitcoin daily. Tak payah di 4 hours saja untuk short term. Untuk hari ni kita nak tengok pergerakan hari ni sama ada naik. Kalau nak naik, RSI dan stop RSI dah overbought. So hari ni jangkaan untuk Bitcoin, kemungkinan price kita akan ada sedikit sideways sampai macam ni. Kemudian mungkin ada sedikit bull flat kat sini untuk minor. Kemudian last high to last low point of breakout. Daripada support ni sampai betul-betul kawasan 73, dan 73 ni kalau draw resistance dia akan 1.6. Kalau tak percaya kita akan test last high to last low sampai at least betul-betul 65, dan kebetulan tengok 1.6 kita berada di kawasan dia punya expectation target. So structure tu macam kan dah dah nampak structure dia macam mana. So kalau nak kata short term buy, boleh tunggulah, tunggu opportunity kawasan ni, mungkin buy. InsyaAllah nanti dia akan biarkan ni, nanti dia akan tengok, nanti dia akan apa, macam ni juga, kemungkinan nanti dia akan start juga, dia akan cuba masuk jugalah untuk short term. Kita akan play untuk short term juga untuk Bitcoin, something macam ni. So dia akan remarkkan dekat sini short term buy, buy short term. Dan sini adalah kita punya target. Target sell. Okey, ini adalah ini 4 hours kita explore game plan. Kalau insyaAllah kalau dapat rezeki Bitcoin kembali balik ke bawah ini dengan RSI dia 4 hours oversold, 4 hours expected untuk ni adalah position ni, macam kan position ni untuk daily lah, ataupun short term mungkin 1 ataupun 2 hari saja. So mungkin drop di kawasan ni, kita tengok macam mana. So expect target kita sell kawasan ni. So ini adalah untuk Bitcoin, untuk short term punya movement. Yang ini kita masuk juga. Ini remove daily, tak payah 4 hours saja. So 4 hour ni pun tak payah. Sekejap tu setting dulu. Okey, so ini adalah kita punya daily. So daily lebih kepada long term lah. Mostly ambil week, dan week kemungkinan akan masuk ke monthly juga. So bertarget ni sampai March. So March 24, mungkin March 24 mungkin kita nampak price kita berada kawasan ni dan start drop. Ini adalah kita punya lebih long term, mid term, dan ini kita punya short term. Itu short term target untuk pergerakan di Bitcoin. So itu adalah untuk Bitcoin. So sebelum kita pergi ke gold dan silver, sebab menarik sebenarnya gold dan silver tu nak pergi juga lagi. Dan gold tu ada mentionkan kita ada bullish untuk short term, silver juga sama. So first tadi tu nak tengok Polkadot dulu. Polkadot tiba-tiba berlaku kenaikan semalam 33 lebih. So kita nak tengok chart dia, kita nak tengok structure dia. 34%. So ini huge pump dari kawasan ni. So kalau tengokkan daily, kalau siapa yang dollar cost average ataupun siapa yang buy
untuk long term daily oversold. Tengok sekali lagi bila RSI daily oversold, insyaAllah anda akan dapat satu movement yang drastik. So untuk short term tu kita ada resistance kawasan ni. So price dah sampai dah stop kawasan ni. So kalau ikutkan 4 hours adalah agak target. So 4 hours RSI dah overbought dan kita memang dah berada kawasan resistance. So siapa yang short term mungkin buy tu kat kawasan ni ada daily oversold. So bertanya short term nak jual kat mana, so mungkin kat sini. Ataupun yang paling cantik adalah mungkin untuk long term anda dah masuk dalam kawasan ni, area-area dalam kawasan ni lah. So price dan kuasa return anda masuk 1000, katakan masuk 1000 dah 33%, 30% berapa? Kejap, 30% berapa? 100. So masuk 1000 tambah dengan 33%. So anda dah untung 330. So anda keluarkan jual sikit coin tu berapa persen? Mungkin dalam 70% coin anda tu untuk dapatkan balik modal 1000 tu. So yang balance tu tinggal lah. So balance tu kiranya anda punya average adalah kosong. So itu adalah collect coin lah. Itu adalah antara salah satu yang anda boleh buat dalam masa bearish ni. Betul tak buat sebab betul tak sempat lah nak tengok satu-satu. Kalau Zul fully trade, insyaAllah mungkin Zul akan sempat tengok satu-satu. Tapi game plan tu boleh je buat macam tu. So setiap dia daily anda boleh ambil opportunity. So itu adalah Polkadot. Kemudian kita akan tengok ke ruangan komen. Accumulate JRT. Yes, JRT adalah antara coin yang Zul akan accumulate juga untuk circle ni. Cumanya dalam position macam kan JRT tu kira murah je. So bagi Zul akan masuk satu amount 1000 coin ataupun 10,000 coin sebab dia hanyalah harga ni je. So kalau ikutkan daily dah oversold. So yang ni dah oversold sama juga. So kita jangkakan untuk dapatkan 10,000 coin, tak 10,000 coin hanya perlu belanja dalam tak sampai $300. 300 kali kita kali 4 lah, 300 dan 1,200 je. 1,200 tu kita boleh kata macam pejam mata lah. Kalau masuk, kalau untung, alhamdulillah untung akan besar. Tapi kalau rugi, 1,200 je rugi. Something macam tu. So ini adalah kata high risk lah. High risk sebab apa price dah masuk balik ke kawasan harga opening ni dan drop below. First time untuk JRT drop below. Sebelum ni tak pernah drop below. Ni first time drop below. So kita untuk coin-coin ni kita tak tahu untuk long term sama ada dia akan berjaya lagi atau tidak. Tapi structure dia buat low. Dia tak buat high yang baru. Last dia masuk dalam 2001 memang high. Tahun ni circle untuk altcoin tak naik. So apa yang membedakan ni adalah kita dah sideway lama ni. So at least daripada kawasan ni sekiranya balon kupam, at least kita boleh naik juga kawasan ni. At least sampai $1 tu aku kata tak ada masalah lah untuk JRT. Kalau next circle, kalau ada berlaku pump untuk JRT nak sampai $1, at least $1 tu tak mengerjakan. Tu dalam 1000 anda invest 1000 dapat 10,000 coin, 10,000 coin dengan 1000 expected dapat $1. So kalau 1000 coin dapat, let's say 10,000 coin anda dapat ke dalam 1000 minit anda dapat $10,000. So invest tadi 1,200 je tapi dapat almost 50,000. So itu adalah risk and reward yang bagi tu berbaloi lah untuk high risk investment, high risk position. So minit kalau anda ready untuk loss sebanyak $300 ataupun 1,200. 1,200 boleh dapat 10,000 JRT. So itu adalah antara coin yang bagi tu adalah high risk position, tapi make sure mindset anda adalah consider masuk, itu adalah consider loss. Itu adalah anda punya mindset lah kalau nak masuk macam JRT. Sama juga macam hashbar dulu. Hashbar pun sama juga masuk dalam kawasan. Tapi tu tunggu sikit lah. InsyaAllah 5 sen, 3 sen tu akan jump in masuk dalam terapkan 10,000 coin juga untuk di hashbar JRT. Dan Rose tengok macam mana. Rose kalau ikutkan dia dah drop terlalu drastik sangat harga below opening dia. Yang ni. Dan drop terlalu drastik ingat. So bagi Zul nak masuk tu agak scary sikit lah untuk Rose ni. Tapi macam kan lagi murah tu kalau gitu kan lagi tinggi dia malam tak sampai, kalau drop sikit mungkin dapat dalam $100. $100 100 kali 10,000 coin adalah $100 kali 4 lah. Sama lah 1,200 ataupun tak sampai 3 lebih 4 1,000 tak sampai, tak bawah 1,000 lah, bawah 1,100 sikit, bawah 1,200 kalau boleh dapat kat 10,000 coin. So itu adalah untuk gold. So untuk gold pula, untuk altcoin, so tak banyak tu nak tengok kan. So mesti kita akan bagi ke gold pula. So gold agak menarik, berlaku semalam kenaikan 5.2. So lihat di daily. So kita tengok macam mana semalam juga akan kita ada sikit position untuk bullish yang ni. Dia price breakout ni, price retest dan hari berlaku. So semalam tu ada position dekat Momo tu, AHAM tu, AHAM ke AHAM nak sebut.
gold tracker yang terdapat daily profit tu. Macamlah alhamdulillah semalam post profit dah dapat, dah masuk. So expected untuk akan hold lagi untuk small position untuk gold tu. Sebab apa, untuk tengok kat sini adalah kita ada sedikit signal bullish untuk, so kita dah pump ni sampai kawasan ni, retest dan dia dah buat sedikit bullish panel ni. So bullish panel ni adalah point of breakout oleh at least price pergi ke 5.3 iaitu above kawasan resistance ni. So kalau kita nak tengok gold ni buat balik all time high, so dia perlu breakout ni. So kalau nak balik macam breakout naik kawasan ni, retest nanti dan RSI nanti masuk mungkin oversold, kat situ baru tu akan jam A masuk balik lah. So ini adalah consider last position untuk masuk untuk di gold. Kemudian tu takkan masuk dalam biar. Kalau naik ni biarkan. Nanti kalau dia dah sampai mungkin tu akan ambil untung sikit bila RSI dah overbought dan retest nanti support bisa baik. So ini adalah kita katakan kalau gold terus berlaku kenaikan. Cumanya macam yang mention kan, kita dah huge drop itu. Now kita nak tengok price dah naik sideways. Ini adalah bear trap atau bukan bear trap, bukan bull trap, bear flag nak sebut. Okay, bear flag. So ini point of breakout ni. So expected mana-mana kawasan ni price boleh naik sampai 5.65 ni adalah all time high dia, retest double top, mungkin dia buat double top ke apa, dan price mesti drop balik ke dalam kawasan ni. So itu adalah tu. Kalau nak invest macam akan di daily, kita tengok. So nak beli long term, daily oversold belum. So di gold, kalau nak beli untuk long term, maksudnya beli long term ni adalah beli untuk satu amount yang banyak untuk long term. Kalau anda nak DCA tak ada masalah. Tapi kalau untuk long term, kita tengok RSI daily dia tak pernah oversold. Last kita oversold dekat sini daily, masa tahun 2023. Kat sini masa dia consider sideways. So ini. So kalau anda beli masa tu, sama juga daily RSI oversold je, anda masuklah untuk long term. Masuklah untuk long term. Long term ni maksudnya simpanan untuk lebih kepada tua lah, ataupun macam nak simpan untuk pension. So itu. Tapi kalau untuk sekarang ni, untuk anda nak beli untuk pension, amount banyak tu tak sarankan lah. Dan kalau anda nak beli juga gold, adalah amalkan DCA. So mungkin setiap bulan anda target, setiap bulan nak beli 100 ataupun nak dapat 1 gram, bergantung kepada anda punya power, purchasing power lah. So bagi tu, kalau yang macam biasa, sebulan dapat 100, lah DCA 100. So bila dapat nanti position RSI daily oversold, masa tu lah kita yang cash kita simpan 5,000 ke 10,000 ke, masa tu baru pump banyak. So untuk gold ataupun silver ni adalah lebih kepada DCA lah. Apa pun market saja anda boleh buat DCA. So untuk gold macam dia kan sama macam lebih kurang nampak something macam di Bitcoin juga. So ada berlaku kenaikan. Yes, nak bullish tu kita boleh higher lagi. So dia perlu ada faktor lain lah. So kalau kata gold nak naik higher dan buat keep high, yang tu nampak adalah satu saja trigger adalah yang first kali yang event yang paling dekat kita adalah antara US dan Iran lah, perang. Itu adalah akan menyebabkan kenaikan di gold. Kemudian kalau silver kita akan tengokkan nanti. Tapi yang efek yang lebih banyak adalah ni adalah sama ada the gold dan oil lah. Kenapa? Oil ni selalunya kalau di Iran tu selat di Iran tu, kalau tutup selat Iran tu, so minyak daripada Arab Saudi apa semua tak boleh keluar. Nak keluar kena jalan darat, jalan udara. So kos yang tinggi. Itu menyebabkan oil akan naik lah. Kalau ikutkan jalan laut, dekat je. Jalan laut akan murah sikit kos dia. So itu adalah antara dua yang kita akan tengok chart naik. So gold dan oil, gold oil. Tapi oil kan dulu cari juga dekat nak masuk platform mana oil ni. Cumanya tu tak berapa nak jumpa lagi platform oil yang macam mana yang patut cari yang something macam tu lah. Jadi dia akan cuba ni, tu cuti insyaAllah nanti dia akan cuba selidik kat mana nak beli oil. Kalau anda dah tahu, mungkin anda type dalam komen ke bawah. So ini adalah untuk gold. So, untuk short term kemungkinan akan berlaku kenaikan dan nampak RSI ni kalau cross balik insyaAllah. Kalau minggu ni nak dapat ke 53, bagi tu tak terkejut. Tapi untuk masuk untuk lebih higher, tu tak, last position tu masuk ini tu sebab breakout, dia retest, tu masuk kawasan ni. So alhamdulillah dah profit dah semalam. So now kita tengok hopefully dia akan naik sikit untuk short term, kemudian tu ready untuk sell untuk dia position untuk short term tu. Bila tu nak sell, sebaik saja RSI di 4 hours ni masuk ke kawasan overbought, ataupun kita tengok fracture price strike buat high, RSI buat high low, masa perlu high tu akan jual lah. Itu adalah antara dua signal yang boleh Zul katakan kalau nak jual untuk short term, apa signal yang dibagi, sama ada RSI di 4 hours ni buat overbought, ataupun RSI ni buat lower tapi price buat high. So high low itu adalah bearish divergent.
So consider boleh sell lah masa tu. So itu adalah dia punya position dekat gold. Sekarang ni tu tak beli physical, tu beli dekat AHM. Untuk beli physical macam juga akan tu tunggu daily oversold. Berapa tahun ambil? Tak tahu. Kalau datang nanti tu akan buy. Tu buat masa ni tu letak dalam cash lah, cash yang beli dividen yang untuk at least cover. Dekat Momo ada investment tu, anda akan dapat daily cash, daily dividend. So itu adalah gold. Untuk di silver, untuk silver pun sama. So macam juga kan itu kita ada ni. Ini adalah bullish breakout dan dah naik, tapi naik dia bukanlah naik yang kuartal agresif, naiknya slowly naik. So naik tu macam ni masih lagi trigger something macam ni. So kenapa yang ni sudah draw dia punya ni confirmation tu, mostly kalau macam ni lah, dia akan draw last high ini, last low tu last high ini. So dia dah test kita punya support. So tengok macam juga kat Bitcoin tadi, dia test support, bila test support dia bounce, itu benar legit untuk kita monitor satu channel yang baru. So channel ini adalah sebagai channel bear flag, yang mana dia punya point of breakout selepas ni kalau drop adalah last high dia daripada all time high 1200, low ke 62, net drop ataupun kita ambil paling ini support dia kalau 600, point of breakout something macam ni. So expectation adalah mungkin price boleh naik lagi seperti ini. So mungkin akan draw lagi panjang something macam ni. Ada letak ke depan sikit, point of breakout sampai ke kawasan 100, kemudian start drop balik 84, dia start drop. So itu adalah price kembali pun 49 adalah kita punya next support. So itu adalah dia punya expectation untuk di gold, untuk di silver. So yang ni tu nak delete lah sebab dia berlaku, dan kita akan monitor ni. Dan kita ada resistance juga. Kalau ikutkan resistance ni insyaAllah dia akan sama dengan 102 kalau dia punya board resistance. So last high ini tu last low kat sana ni, dan kebetulan kita tengok kita punya resistance berada di kawasan ni. So align tak sama dengan 102 ni. So ini adalah kita punya resistance untuk silver. So expectation tak mengejutkan untuk tu. Tengok silver slowly pump ke kawasan board resistance ni. Kemudian tengok sama ada berlaku rejection. Lalunya berlaku rejection lah sebab apa, kita dah buat higher height, lower height, higher height, lower height. Now lah consider higher height, lower low, expected higher low, dan next adalah lower low. So itu adalah untuk silver. So apa pun silver sekarang tengah hype, gold tengah hype, silver hype. So selalunya secara sentimennya, apa-apa satu market tengah hype ni, itu adalah tandanya kita nak jual, bukan tanda nak beli. Bila market tengah down, bila tengah bearish ataupun sideways, ataupun tengok tak ada orang nak sembang sangat pasal gold, silver, masa tu kita beli, masa sama-sama. So sama jugalah dia punya sentiment dan structure. So secara technical, tu nampak adalah pergerakannya adalah bearish, dan hopefully kita akan ada setahun dua lagi mungkin kita akan dapat bottom dengan daily oversold. Last daily oversold dekat silver sama juga macam gold ni. So setiap kali kalau ikutkan buy history, setiap kali RSI di daily touch kawasan 30 adalah good time untuk invest pump yang heavy lah. Maksudnya heavy maksud tu kalau anda 10,000 masa tu nak pump banyak masa tu, InsyaAllah dia akan dalam coming year tu je, ataupun macam lah position RSI daily oversold ni untuk gold dan silver ni adalah lebih position untuk anda beli, untuk duit yang anda pakai tu adalah duit yang untuk anda simpan untuk pencen lah. Kalau tak sempat pencen pun nanti boleh waris ke mewarisi ke kata punya anak, anda punya family lah, atau waris. So itu adalah untuk gold dan silver untuk pergerakan. So untuk hari ni tak nampak gold untuk berlaku, silver untuk berlaku naikkan sebab macam ada retest sikit, tapi stock RSI dah oversold. So consider kat sini kita ada sedikit bearish kalau ikut benda chart ni. Yang ni kita buat yang ni, so expected price boleh drop kawasan ni, dah retest balik, dan kita tengok macam mana sama ada dia pound ni bound balik tadi. So itu adalah untuk di silver. So kemudian untuk short term kemungkinan dia akan sikit drop ataupun datang balik retest kawasan ni, ataupun yang paling nak tengok dia punya support last high yang ni, last low ni, to last high. So mostly kita ada receipt support dalam kawasan 80 ke 82 per ounce untuk di silver. Ni zoom monitor dalam ounce kalau nak monitor dalam gram pun boleh. So ini adalah untuk ini kalau dah jatuh dalam ounce nanti kita akan move ke gram lah. Kita tahulah exactly harga berapa harga per gram untuk Malaysia boleh beli. So itu adalah untuk gold dan silver. So lain-lain chart ni panjang sikit untuk cuti ni. So DSY juga akan DSY ada structure untuk drop. So ini adalah aku kata main reason kemungkinan aset-aset kenapa Bitcoin
gold, silver akan berlaku kenaikan. Ini gold, dolar nampak nak decrease, nak at least drop balik ke daripada 97, 95, drop berapa persen? Hampir dalam 3%. So kemungkinan akan ada short term, akan ada berlaku sedikit drop lah, kuartal drop untuk di ke dolar, dan aset akan naik. Dan dalam kalau tengok dekat aset tadi macam Bitcoin, gold, silver, short term dia naik, long term dia nak drop. Untuk di DXY dolar lain, short term yes nampak nak dah drop tadi, tapi untuk long term untuk dolar nampak untuk naik. Kita ada bullish untuk ambil. So itu bermakna dalam setahun ni, mungkin sampai setahun belum kita bottom, tahun 7 mungkin kita tengok dolar berlaku kenaikan sikit. Kenapa? Dolar macam kan kita tengok CPI interest rate dia dah naik balik. So bila interest tinggi, ramai orang nak pegang dolar balik untuk dapatkan interest yang tinggi lah. Dan juga akan kalau zero interest, letak 1000 tak dapat apa, siapa nak? Tapi dapat letak 1000 dapat apa? 3%, 5%. Mesti orang nak pegang dolar kan. So itu adalah sentimen ataupun yang anda boleh tengok dalam market. So dalam structure yang nampak ni, lebih kepada itulah. Gold, silver, Bitcoin nampak memang short term nak naik, tapi untuk sedikit mid term nampak dia nak start drop. Untuk di dolar, walaupun untuk short term dia nampak nak drop, tapi untuk mid term ataupun sikit long term, mid term tu bagi saya dalam setahun mungkin kita tengok mungkin untuk dolar akan berlaku kenaikan. So itu adalah untuk, tapi siapa yang nak pegang dolar sangat? Sebab apa? Kalau dolar yes dapat interest, tapi value dia drop, inflation tinggi, CPI naik. So walaupun CPI naik, anda dapat banyak dolar tapi value dia kurang. So most likely kita akan tengok kemungkinan ada war lah between US dan gold. So macam kan gold kalau nak naik, kemungkinan boleh nak ke Bitcoin, tak sure. Silver, tapi kalau ikutkan gold, kemungkinan boleh lah kalau gold dapat regain, macam juga akan tadi, dapat regain above all time high ni. So kita tengok kan macam mana dia dah bawah bawah ni, sama ada dia akan ada naik lagi untuk gold kawasan ni. So kalau gold buat lagi higher height, lower height tu mungkin ni. Kalau ada naik pun mungkin 6000, kemudian start drop balik untuk end of year, kita tengok je. Tu nak tengok juga nanti gold, nanti insyaAllah nanti hari ni dia masa free sikit, dia akan tengok correction antara correction ataupun kesamaan ataupun pergerakan gold dan Bitcoin semasa Bitcoin bottom bearish, gold macam mana masa Bitcoin. Dia akan tengokkan contoh, kita tengok adalah kat sini, ini adalah daily. So kita tengok masa tahun 2021, contoh ni 2021. So inilah 21 Ogos. So masa Bitcoin all time high, consider gold pun all time high. Kemudian masa Bitcoin bearish, so apa berlaku? Gold sideways. Gold sideways 22, baru gold Bitcoin bottom. So gold pun start naik. So yang dah naik lah, dan macam anda tahu dalam cerita seterusnya, Bitcoin naik juga tapi taklah naik se-heavy. Tapi consider walaupun Bitcoin tak naik se-heavy structure parabolic macam gold, tapi percentage untuk kenaikan lebih banyak. Contoh kalau dekat gold ni, daripada start tahun 2022 Oktober bottom bawah ni, kita naik berapa persen sampai mana adalah 242%. Tapi kalau anda masuk dekat Bitcoin, nanti dia akan tunjukkan Bitcoin masa bottom tahun 2022, yang ni tadi Oktober, ni apa nama Oktober kan, tadi gold Oktober, ni pun Oktober 22, sampai dia punya all time high kita naik banyak 743%. So kalau anda tengok versus gold dan Bitcoin, mana yang menang? So of course lah Bitcoin besar banyak. So kali untuk di gold hanya baru 200%. So dua-dua aset ni kita tak anti gold, tu tak anti Bitcoin. So dua-duanya aku kata duit invest, cuma je duit invest mana percentage banyak. So untuk Bitcoin tengah reset, gold tengah naik. So kalau Bitcoin drop, tu jangkakan sama juga gold. Gold expectation kita dah dapat signal kita iaitu RSI dah oversold. Kalau di daily pun belum nampak satu sahaja lagi, iaitu price gold kemungkinan dengan berlaku kalau ada war US Iran. So expected kemungkinan kita akan nampak price buat higher high, kemudian RSI start buat higher low. First higher high, higher low untuk di gold. Kemudian kita tengok di weekly pun dah ni, kalau weekly tak nampak satu, weekly pun kalau ikutkan stock RSI dah overbought, RSI pun overbought, bila-bila dia macam drop. Sebaik saja stock RSI drop, kita akan massive drop. So meaning tak mengejutkan untuk short term, mid term untuk gold naik sampai dalam target ni sebelum kita ada berlaku rejection untuk breakout kita ni, dan dia akan continuous lah sama macam kuartal gold, Bitcoin sideways sampai kita bottom exit tahun 2027.
2000 ni lah 26, bottom sampai 27 dapat bottom, mungkin masa baru kita akan start naik balik untuk retest balik, untuk test balik return. Tu macam kan gold tu expected untuk 4,300. Kalau drop balik kawasan ni, masuk RSI daily akan berada oversold, masuk tu lah dia akan pumpkan satu amount, yang amount tu adalah untuk bagi duit pencen lah untuk long term. Dan gold itu dia akan buy lebih kepada untuk physical gold, meaning dia tak buy untuk paper gold lah. Okay guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun request chat, anda type di korang bawah untuk di korang komen. Kalau ada yang membership, lagi Zulkan fokus lah. Kalau untuk yang lain mungkin Zul tengok kalau relevant untuk ambil, mungkin Zul akan ambil. Kalau tak, mungkin Zul akan hanya tag lain lah. Tak apa pun, thank you untuk anda punya komen. Guys, itu aja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda di review. Assalamualaikum. Bye bye.